Oh, yang hitih bab masjid kan kami boleh mandu. Kudih jemaah Sabah masjid kan dukung kat yang. Jemaah Sabah kudih. Hitih sama pun jemaah Sabah. Kalau kira doa daripada ulama-ulama mendukung. Jadi punya mendukung ni ulama yang bina benda-benda masjid sama Sabah lagi sama jemaah. Kaiwa Aceh dalam lagi masa Sultan Islam Udan. Kejayaan kita juga adalah Islam. Bak jamaah Sabah. Rakaat Nabi Fajri khairul min dunia wa ma fiha. Dua pohorat nak dengan Sabah jemaah. Lebih raya di bak dunia dan asal ini. Maka dua itu cukup yang cukup payah. Kerana yang paling juga godaan daripada setan. Allah yang pergi akhirnya salah. Idul Syamsi Al-Quran Al-Fajri Inna Quran Al-Fajri Kana Mashuda. Kemudian Sabah disaksikan di malaikat-malaikat mendung. Maka berjamaah madungku itu kan bantu sahabat dukung program itu alhamdulillah. Bagi pada doa itu. Semoga Allah dan malaikat kita mendoakan. Laginya semuanya sebab lagi jemaah menjunjung kepada Allah betul kemenangan kita. Lebih-lebih setiap jemaah ni membawa saya. Di mana saya jangan mahu tergibi di membawa perkara ya Allah yang pertama la yusibu faqran di dunia hingga sir dalam dunia. Maka kemakmuran tergibi dan berada la yusibu faqran di dunia. Yang kedua aman.